Tapi dah ada weh, betul ke? Bila semua tu. Ya. Link sama dah masuk dalam grup ah. Ha? Dah buka dalam grup ah. Dah. Tidak ada kabar baik kan? Naik tim belakang tu. Kepada yang baru masuk mohon sharing mohon sharing sebelum perlawanan dimulakan. Sekarang ni tengah ada taklimat untuk para pemain dan juga pengurusan. Yelah adik, duduk kat bawah je lah adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke siaran langsung perlawanan akhir MSSPK bola sepak bawah 12 tahun. Perlawanan menemukan di antara MSSD Manjung bertemu dengan MSSD Perak Tengah. Sebelum kita terus ke perlawanan, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah sebagai sumbangan kepada arwah Coach Muaz yang pernah melatih anak-anak MSSD Manjung. Beliau telah pergi menghadap Ilahi pada 1 Jun 2026. Sesungguhnya perlawanan kali ini sudah pasti anak-anak ini akan buat yang terbaik bagi menghargai jasa-jasa yang telah Coach Muaz berikan kepada mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coach Muaz, damailah engkau di sana, tenanglah engkau di sana. Saksikan kejayaan anak-anak didikmu melangkah ke peringkat akhir perlawanan akhir bola sepak MSSPK, Majlis Sukan-Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Perak, di mana perlawanan kali ini adalah perlawanan yang amat berharga kepada pemain, kepada jurulatih serta pengurusan, dan tidak juga lupa kepada semua ibu bapa penyokong-penyokong.
Kepada yang sedang menonton, terima kasih diucapkan. Kepada yang belum memberikan, menghadiahkan Al-Fatihah kepada Coach Muaz, boleh teruskan. Dan kita akan fokus kepada perlawanan akhir. Diharapkan pemain-pemain dapat bermain dengan cemerlang pada petang ini, bagi membawa kejayaan yang amat bermakna ke Bumi Manjung. Barisan pemain yang akan bermain, yang akan beraksi pada petang ini. Alif diletakkan di bahagian hadapan, di sebelah kanan Amar Rizki, di sebelah kiri Lukesh. Wafi menunggu di belakang dan juga Carlos. Pertahanan Fayad, bahagian center back, right back, tugas diserahkan kepada Syazim, dan juga left back disandang oleh Hulaif. Kekosongan yang ditinggalkan oleh Syafi Rifki kerana layangan kad merah pada peringkat suku akhir diisi oleh Fayad. Diharapkan Fayad dapat meneruskan legasi yang ditinggalkan oleh Syafi Rifki. Sepakan terus ke tengah. Amar Rizki menerima bola, menolak ke tengah. Adam. Sepakan lemah daripada pemain Perak Tengah. Hakim mencari Lukesh di tepi. Lukesh mencari, terus menolak bola ke hadapan, tetapi tiada siapa menunggu untuk memberikan bantuan di hadapan. Masih lagi bola di dalam kawalan Adam. Adam dijatuhkan dan sepakan percuma yang pertama diberikan kepada Perak Tengah. Pada jarak lebih kurang 20 meter daripada pintu gol. Diharapkan hakim dapat mengawal dengan baik. Terima kasih. Tak muat, tapi bolehlah, alhamdulillah. Adam satu. Target Adam. Terus ke tengah dan ditolak dengan baik oleh penjaga gol Manjung. Alif. Terus ke hadapan. Ditangkap oleh penjaga gol Arif. Amar Rizki menerima bola, menanduk ke hadapan. Alif kepada Wafi. Wafi membawa bola ke hadapan dan sliding tackle oleh pemain MSSD Perak Tengah. Adam. Lontaran ke dalam dilakukan oleh Syazim mencari Amar Rizki. Tidak dapat. Syazim cuba untuk menghantar bola ke tengah, tetapi bola tersebut tidak sampai. 50 Adam. 50 Adam. Patut. Aduh.
ada je kau main apa je. Full Life mencari Kak Wafi. Lukesh berada di tepi membawa bola. Lontaran diberikan kepada Manjung. Kepada yang sedang menonton, terima kasih diucapkan. Dalam tu dia tulis salah nanti kan. Full Life. Alif membuat turning. Masih lagi dapat kepada Adam. Agak bahaya, jangan dibiarkan Adam untuk membuat gerakan. Dan gol yang pertama kepada Adam. Hakim. Weh, lari lah ke Hakim. Boleh lagi dah, boleh. Gol yang pertama, Perak Tengah. Alif pada Carlos. Ulai membuat hantaran ke tengah. Amar Rizki. Adakah beliau mampu untuk menghantar? Mantap. Sepakan penjuru kepada Manjung. Tiada siapa di belakang untuk menolak bola masuk ke dalam pintu gol. Carlos kepada Wafi. Pemain nombor 10 membuat gerakan masuk ke dalam kotak. Hakim. Terus kepada Hakim. Ditangkap. Amar Rizki menghantar bola ke tengah. Dapat kepada Wafi. Masih lagi bola berada di atas. Tahan dulu, tahan. Stop bola dulu. Adam. Come on, Adam. Lukis. Manjung membuat pertukaran yang pertama, mengeluarkan Alif dan memasukkan Firas. No foul. Bayat. Agresif bayat. Sliding. Syazim lontarannya agak jauh ke tengah. Adam bawa. Fayat. Carlos mencari Lukesh. Sliding tackle oleh pertahanan tinggi. Lampai. MSSD Perak Tengah. Lontaran ke dalam.
Fayad membuat satu tugasan yang baik, menyelamatkan bola. Kalau Rizky mencari Wafi, mencari Amar. Rizky pula. Terus Wafi ke tengah. Syazim cuba menyelamatkan bola daripada dikawal oleh Adam. Lukesh, gerakan yang baik. Lukesh cuba untuk membuat satu percubaan terus, tetapi bola tersebut dapat dihadang oleh pertahanan Perak Tengah. Firas Carlos Rizky dengan pantas meluru ke hadapan, cuba untuk baik Syazim. Lukesh mencari Firas tetapi tidak dapat. Lukesh, Firas, Wafi kepada Amar Rizky. Adakah Amar berjaya untuk membuat gerakan? Amar Rizky menanti di tepi, mencari Wafi, jauh di situ. Bahaya. Bahaya. Terus kepada Hakim. Jep perasan. Pira minta. Raju. Lontaran ke dalam. Manjung membuat pertukaran, mengeluarkan Carlos dan memasukkan Alif. Diharapkan Alif dapat membantu. Ada satu lah. Masuk semua weh. Adam. Nombor 10. Dia bawa. Firas. Dan percubaan daripada Firas dapat diselamatkan oleh penjaga gol. Adam. Apa Adam? Nak kopi boleh main. Dua game betul. 2 game gantung. Datang ni apa seorang? Patik pada. Baju Hakim tinggal pula dalam kereta. Tak apa, esok boleh. Boleh. Bawa pun kan boleh pakai pun. Sebenarnya baju warna apa? Hijau kuning ni? Hijau tu dia ambil balik. Ya. Warna hitam dengan Hitam putih tu. hitam dengan apa ada dulu. Hitam putih dengan purple. Pemain diberikan rehat, hydration break, kerana mereka bermain dalam cuaca yang cukup panas. Pada suhu lebih kurang 30 darjah Celsius melebihi. Macam ni lah.
ungu dengan putih. Bukan saya budak dah ya. Kan ya. XS. Tak tahu lah. Dia betul kot. Menang ke Datuk kan? Ke tak main? Kalah. Ya. Lepas tu balik tu kalah ada pertama kena gitar ni. 15 menang. 15 menang. Adam terus ke hadapan. Ditangkap oleh Hakim. Hakim akan terus membuat sepakan tinggi mencari Ahmad Rizki di tepi. Kejar. Waki Ahmad Rizki. Sebenarnya Lucas sedang menadi belakang. Defend. Fayad berjaya menyelamatkan keadaan. Kau pergi tengok anak kau ni? Ha? Kat mana dekat mana? Oh, ni KL kan? Dah hantar. Payung. Sepakan percuma diberikan kepada MSSD Manjung. Dia ada kat rumah tadi hantar balik ke Ipoh. Oh, hantar balik. Lucas Syazim Ali menanduk bola ke tengah mencari Firas. Dan bola percubaan yang dilakukan oleh pemain Perak Tengah tidak tepat ke sasaran. Off target. Baik sepakan yang dilakukan oleh Fayad. Nampak gaya sakit kepala budak tu kena tu. Becik air. Hello. Baik. Firas membuat satu percubaan yang cantik. Tetapi sepakan tersebut tidak berapa laju. Perak Tengah membuat gerakan. Tak silap saya nama pemain berjersey nombor 7 itu adalah Raja. Untuk hari pertama beliau berjaya mencatatkan 3 jaringan ketika bertemu dengan Hulu Perak. Kulaif dipersalahkan kerana menjatuhkan pemain. Tiada layangan kad. Adam akan melakukan sepakan. Pada jarak ini agak bahaya kerana Adam merupakan seorang pemain kaki kidal. Kebarangkalian bola untuk melencong agak tinggi. Telah saya katakan, tetapi kekuatan tenaga yang dipamerkan oleh Adam semasa menyepak amatlah kuat sehinggakan bola tersebut melewati tiang gol sebelah kanan penjaga gol. Syazim dan pemain Perak Tengah terbaring di atas padang. Saya tidak pasti apakah punca beliau jatuh. Ya, patah baru.
Okey, pressing, maju, pressing. Miras. Hati saya nak berlatih tak boleh main dengan itu. Puas main. Pengalaman tau. Tahun depan. Dia makan datuk dia akan main penuh. Tapi tengok ada game dia kena main video. Gol ni 100. Itu dah ada Dia tunggu. Yang ni skornya. tekong ke apa itu. Tekong. Dah kotiau tu. Yang pantai yang dia dah jadi 5 punya. Ya. Depan adalah solid 2 ketong. Pemain Perak Tengah diusung keluar. Sambil kita menantikan lontaran ke dalam oleh pemain Perak Tengah. Firas Jauh balik. Alif clearance ke tengah padang. Masuk. Wafi menanti. Adam buat jatuh-jatuh lah Adam. Miras. Wafi. Bola tersebut telah pun melantun terkena kepada tangan Wafi. Lagi sekali. Free kick diberikan kepada Perak Tengah. Adam terus. Seperti biasa sepakan Adam akan tinggi melepasi palang gol. Wafi mencari Fayad. Fira lari. Amar Rizki. Oh, baik. Percubaan yang baik daripada Amar Rizki tetapi Cukup tinggi sikit lagi. Lukesh Hulaiv. Adam, jangan dibiarkan Adam membuat gerakan bahaya. Telah saya katakan. Perwatakan yang pada ada Adam yang agak sukar dimiliki oleh pemain-pemain lain seusia beliau adalah beliau mampu untuk melakukan rembatan padu pada ruang yang kecil. Bagaimana yang kita tahu, Adam pada waktu ini telah pun menandatangani kontrak bersama dengan Selangor FC bawah 12 tahun. Lagi sekali Adam ditahan oleh Ahmad Rizki, dapat kepada Wafi. Firas. Pengadil telah pun meniup whistle penamat untuk separuh masa pertama. Kita akan berehat 5 minit sebelum kita dia ruang Boleh tentu boleh ambil tu.
Perlawanan akan berehat selama 5 minit. Sudah pastinya untuk kali ini pada waktu rehat ini barisan kejurulatihan MSS di Manjung akan memberikan serba sedikit taklimat teknikal apa yang perlu diperbetulkan sepanjang perlawanan untuk separuh masa yang kedua. Dua kosong. Kami ada tu main dengan pula kami punya kelas gas ni merekatnya. Kalau tadi dapat juga main tegak sikit je kan. Darjah 5. Darjah 5. Dia sekolah Samudra. Mana? Alif? Kalau kata arwah hijau saya memang perlawanan yang cukup dibanggakan. Tema pun bermain sungguh-sungguh ni untuk arwah ni. Sempat lama dengan arwah dia dapat 6 bulan. Banyak perubahan dia pula dekat tim. Komitmen dia besar nak ganti. Kamera. Sini. Tempat lain. Sini. Sini lagi. Game datang. Okey. Dapat dah gambar. Dia tak mahu. Dia orang dia tadi semua orang fokus dia. Siapa dia? Depan kosong. Bila dia kosong, dia ada orang yang tahu dia. Kalau ni kan tu. Assalamualaikum. Rizal beri tanda. Oh, Rizal betul? Oh iya ke? Bukan dekat Mualim ke? Dah, semalam balik lagi. Semalam balik awal tu. Nak kata apa? 2 hari mula beli apa? Berapa bulan? Berpasukan dia banyak kedai. Oh, lepas tu. Grouping lah. Apa ni kontrol? Aku mau sampai ni bapak lah bila boleh tahu kau bagi. Tahu tak apa. Berapa tu 2 kan? Tanda di mana boleh dekat sini dalam sini. Adib. Salam parti ni. Tak ada lah. Salam parti ni. Ni main tu. Bro, Ni main tu. Salam parti ni. Gol Pomlah mana lawan? Kita dengan Kuala. Main kat mana? 18 United. Dah habis? Tengok tadi gol lalu ya tu kosong. Main lewat. Yang kat sana dia ada nombor 2, nombor 3. Sana mana lawan? Ha? Sana mana lawan? Ujung sana yang 3-4 yang orang 3 apa? Jaring orang 3-4. Mana lawan? Kinta Utara dengan Kuala. Tapi artinya Kinta Utara dapat. Kejut juga aku dah tengok highlight sana.
Ha? Kita tu aku pada tahun lepas mana? Tahun lepas 2 tahun lepas. Champion tak tapi tu bola bawah. Bodoh. Boleh. Dekat main kat Korea. Sebelum tu pun 2-3 tahun lepas pun ada sekali kita champion tak. Tapi cakap baru 12 lah. Bola 18 pun lah. Nah dulu. Selalunya kalau bawah 15 bola pandai dapat kat sini. Tema dia Anderson. Payah nak Sen pun rapat. rapat dia hantar balik ke daerah. Oh, mana kau rapat tak? SSN tak kira sukan apa pun kalau Oh, dia balik dia pecahkan sikit. dia pecah ke daerah. Tapi dia bukan terus masuk. Dia pergi selection dulu. Kalau kata coach tu nak pakai, barulah dapat main. Kalau coach tak nak, ada. Kalau budak Gunung Rapat yang dapat pun, kalau macam contoh dia pergi sekolah lain dulu, sekolah kat luar negeri, tapi dia transfer ke SSN. Itu dapat. Terima kasih kepada semua yang masih lagi menonton siaran langsung pada petang ini. Kedudukan terkini untuk makluman semua, 2 Perak Tengah, 0 Manjung, di mana kedua-dua gol dijaringkan oleh Adam Darwish, pemain Perak Tengah berjesi nombor 10. Pemain yang agak lincah dan bertenaga. Itu Maru. Romeo wing kiri. Ada lagi dah. Sepakan terus beradam. Dia memang pada budak ni. Ni 10 ni. Dia dah sign Selangor FC dah. Tu, kapten. Dia sign Selangor FC dah. Ada lagi dah. Apa dia panggil? Dia kelab dia. Kalau kelab dia main dekat Manjung, MSK. Kali dengan budak-budak ni, member-member ni dengan Adam ni. Member dah tahu dah. Duduk mana? Semua berak. Jauh kan? Pak saudara dia Fauzi. Ketua pemuda. Kita kenal aku ketemu dia apa sih? Dekat beli-beli tengah beli. Oh iya ke? Duduk. Syahir membawa bola ke hadapan, mencari Firas. Syahir membuat sliding tackle, dapat kepada Firas. Firas turning ke belakang. Sepatutnya tidak, perkara-perkara seperti itu tidak perlu dilakukan. Wafi ke tengah mencari Firas. Lagi sekali Adam mengawal bola. Fayad, Carlos Rizky, pemain nombor 12, ditahan oleh Fayad. Firas, bola dulu lah Firas. Anak apa? Tidak. Agak bahaya. Pengadil mengangkat bendera. Saya rasa kedudukan Adam dalam offside. Carlos terus ke tengah mencari Syahir. Besar tu budak tu. Besar tak ada apa. Dia posisi apa? Striker. Mesti. Asalnya main keeper. Dia sesuai defend keeper dia ni.
tengah melakukan serangan. Itu tu musuh tu kan. Jadi sedap. Ke sana pun sedap ke body. Wafi sliding tackle oleh pemain Perak Tengah. Tempat orang main. Agak ramai penonton pada petang ini kerana perlawanan ini melibatkan pasukan tuan rumah. Adam, bahaya di situ Adam, dan kewisan dengan menggunakan kaki oleh hakim. Orang tak dapat jaga. Jadi tak dapat bola. Kalau terus ke hadapan ke arah penjaga gol. Arif bermain dengan agak tenang pada petang ini kerana tiada percubaan-percubaan. Telah saya katakan sebentar tadi, Adam Darwish mempunyai kekuatan tendangan yang cukup kuat. Tidak boleh dibiarkan dia mempunyai ruang walau sekecil mana sekalipun. Dan Okey, buat gol. Manjung diberikan sepakan percuma. Badan kecil. Second. Ulaif akan mengambil sepakan. Chipping barangkali. Ya betul. Tetapi bola telah pun Tutup bola Pak. keluar ke arah kanan tiang gol. Yang mana? Nombor 11. Kalau Rizky dipersalahkan kerana menjatuhkan pemain nombor 6. Apa pekak ke Dam? Tinggi. Buat kiri dia. Dia memang dominan kiri dia. Jangan bagi dapat dia peluang sikit pun dekat kiri. Pada yang sedang menonton, terima kasih diucapkan. Sambil-sambil anda menonton, teruskan berkongsi link perlawanan. Pemain Perak Tengah terbaring di atas padang. Tidak pasti apakah punca yang menyebabkan beliau Apaan tu? Syarizu yang tanya. Yang tu. Mana Jai ni? kan dia jauh. Anak dia main dia? Adam, tak cukup lagi Dam. Oh, tak main lah. Tadi datang. Dia daripada itu dia. Ngantor anaknya pergi ke. Tahu kenapa dia tenang kuat praktis, teknik dia betul. Bola kena dekat kaki yang betul, bahasa yang betul. Pemain jersey nombor 6 dibawa keluar. Siapa?
Sepakan gol. Mencari Aryan, tetapi Aryan gagal untuk menahan bola. Tak ada apa. Dia body. Clear. Lukesh. Wafi terus ke tengah mencari Firas dan Kenapa kau buat salah? Firas Dah berapa? 2-0. Oh, 1-5. Tak ada tulis pun kat situ. Tadi tengok apa subtitle? Tak ada subtitle tengah pakcik tu. Tak tengok berapa penonton. Tak ramai. Tak nampak. 50 lebih. Dua bol tu. Hulai Kamu ni kenapa? sepakan lontaran ke dalam kepada MSSD Manjung. Hulai Adam menunggu bola. Dibawa masuk. Adam mencari gol yang ketiga untuk Perak Tengah. Menolak ke sebelah kanan dan menguis bola untuk mendapatkan kaki dominan yang selalu Adam gunakan, iaitu kaki kiri. Terdapat sedikit ruang yang tidak dikawal, memberikan ruang kepada Adam untuk membuat percubaan dan akhirnya gol. Ha? Hat-trick ada. Itu foul. Memang kan? Ada tengok ada ayat kawan ayah. Kedudukan terkini Perak Tengah 3, Manjung 0. Ketiga-tiga gol dijaringkan oleh Adam Darwish. Tak pasal. Tiga. Bang. Ben. Adam cuba untuk menghantar bola kepada rakan di hadapan. Pemain nombor 6 menanti di belakang. Lukesh dan kedua-dua pasukan diberikan hydration break Tu salah pakcik baju merah. selama 1 minit. Tu tiada minta keluar tu pakcik tu. Belajar dengan pakcik. Tahun depan ni. Boleh jam 4 kan? 5. 5. Tak payah Datuk itu lagi kan? Tadi tak perasan pakcik ni? Bukan Datuk ada. Kami lawan regu satu lagi. Oh, Yang- strip A. Ha. B. Boda 5. Pelapis. Ni aku balik ni. Mana? Ni tu. Ni salam ni cik ni. Ni kawan minta keluar. Tu kawan ni. Posisi apa? Salam kawan ni. Kalau Posisi suku. apa? Gila. Tekong. Gila. Tekong.
Gila kan? Gila kan tengok. Tengok. Makan banyak sikit, lompat tinggi. Kalah. Kalah dengan pada tu. Dengan Noni. Noninya ni. Biasa kita. Apa yang berhenti? Water break. Hydration break. Water break. Ni main berapa minit? 40 minit? 45 minit? 25. Final lah match fikir pun tak senit. Tak boleh. Budak ni pun 9. Dia 9 orang ni kan. Ni main 9. Tak ada offside lah. Ada. 9 ada offside. Ada offside. 9 dia ada offside. Ada offside. Aku pun tahu. Aku selalu fan. Dia kalau 9 mana patak seorang duduk depan gol tu. Kalau ada offside tu Dia 9 kalau tak ada offside, 2 ref. Sini satu, sini satu. Tapi sekarang ada 3 ref. 3 ref ada offside. Lukesh masih lagi cuba untuk membuat serangan. handball gitu. Terus Lukesh mencari. Pun Berjaya diselamatkan oleh penjaga gol. kalau ref nampak ref Perak Tengah, Arif. pada pandangan ref. Kita tengok dari sini, ref tengok dari sana. Faham? Kadang-kadang apa yang ref nampak kita tak nampak, apa yang ref tak nampak kita nampak. Faham? Jangan tertukar hati marah ref macam tu. Ben, aku nak komplain ref dengan takraw malam. Betul? Hmm. Kau ref pun tak komplain. Komplain juga. Apa? Bila manju main, kalau menang tak apa, kalau yang kalah aku nak komplain. Siapa ref? Siapa ref? Ha? Ref sekolah ke ref kita? Ref pun tidak. Kolah. Cikgu lah. Tak ada lesen lah. Cek maju, jangan give up. Cikgu tak ada lesen lah. Mungkin tak ada kot. Do your best. Kan ramai ke pergi kursus Fokus, lah kata. fokus. Hulayf melakukan lontaran ke dalam. Pemain nombor 12. Agak laju beliau lari untuk mendapatkan bola. Dikawal oleh Syazim. Wafi meluru ke arah bola untuk menyelamatkan keadaan. Masih lagi Wafi. Amar Rizki. Aryan di tepi padang. Masih belakang ambil kawan tu ada. Enjoy ni mana ni? Lukesh sepakan terus mencari Amar Rizki tetapi tidak sampai. Adam lagi dah tak cukup Adam. Bagi semangat kawan nak. Jangan ibak maju. Apa mana On. kau semangat. 5 minit lagi, 5. Macam boleh Iki ya. Iki ya. Adam tak cukup Adam. Tahu je lah. Iki, kau elok Iki. Agak ada depan. Apa lagi? Dah ajar main takraw bola macam ni. Wafi dijatuhkan. Sepakan terus. Target dah satu lagi Dam. 50 40. Sepakan penjuru kepada Perak Tengah. Aku yang bagi hitam. Tak tahu. Oh, tidak. Sepakan melencong.
Tidak dapat ditahan oleh hakim. Dia lah. Domino kiri dia. Dia dah confident. Gol keempat untuk Adam Darwish dan juga MSSD Perak Tengah. Untuk pengetahuan semua, MSSD Manjung kehilangan seorang pemain utama, Syafi Rifki, Lama boleh main ni. kerana beliau telah pun dilayangkan kad merah pada perlawanan suku akhir. Perkara ini juga sedikit sebanyak menyebabkan pertahanan Semua akak tadi. Manjung agak longgar. Ditambah pula dengan keyakinan daripada Adam yang cukup tinggi dalam melakukan serangan. Wafi dijatuhkan. Sepakan percuma akan diambil oleh Fayad. Ditangkap terus oleh penjaga gol Perak Tengah. Syazim. Hakim akan membuat sepakan ke hadapan. Pertahanan Perak Tengah menolak bola keluar. Shot depan tu. Golok kena lambat. Okey, sir. Okey. Oi, baik. Oi, ngadi. Tak payahlah. Dah leading, tak payahlah. Tak kosong benci. Budak ni pun boleh pergi jauh defend. Saving ke berani ke? Manja. All out. Final minute. Wah, Syafi baik. Biasa nak lagi berbeza. Sepakan percuma. Try lah Manjung. Fayad. Aryan dikesan dalam kedudukan offside. Dan pengadil telah pun meniupkan whistle penamat menandakan berakhirnya perlawanan akhir MSSPK bawah 12 tahun. Secara rasminya Perak Tengah mengulangi sejarah menjuarai MSSPK pada tahun 2024. Tahniah diucapkan kepada pemain-pemain di atas usaha keras yang telah anda pamerkan, terutama pemain-pemain MSSD Manjung. Kerana anda semua telah melakukan yang terbaik.
Kepada penonton-penonton di dalam saluran siaran langsung ini, terima kasih diucapkan kepada anda semua. Maafkan saya sekiranya ada kesilapan dalam tutur kata. Berjumpa lagi kita pada siaran langsung pada kejohanan-kejohanan yang akan datang. Assalamualaikum.